Pelancaran Karnival Bahasa SK Seri Cakap 2026 telah berlangsung dengan meriah pada 6 Julai 2026. Majlis bermula pada pukul 7.30 pagi dengan tata cara perhimpunan diikuti ucapan guru bertugas dan ucapan perasmian oleh guru besar. Bulan ini banyak aktiviti menarik ya. Kita bermula dengan bahasa Melayu pada minggu ini. Suasana bertambah ceria apabila gimik pelancaran digunakan sebagai simbolik pembukaan rasmi. Antara yang mencuri tumpuan, murid tahun 1 turut mempersembahkan nyanyian lagu Melayu tradisional yang mendapat tepukan gemuruh daripada warga sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ari Ahnaf melaporkan dari Karnival Bahasa SK Seri Cakap 2026. Kini bersama saya ialah Cikgu Mazita penyelaras program untuk berkongsi sedikit mengenai karnival ini. Cikgu, apakah tujuan Karnival Bahasa ini? Terima kasih Ari Ahnaf. Tujuan Karnival Bahasa ini dijalankan di SK Seri Cakap untuk menanamkan rasa cinta dan rasa mengagumi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab di sekolah kita. Selain itu juga dia untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Cikgu, apakah aktiviti yang menarik pada karnival ini? Okey, dalam Karnival Bahasa Melayu ni pelbagai aktiviti menarik yang telah disediakan. Di antaranya ialah bercerita, berpantun, sajak, pidato, singing, solo singing untuk bahasa Inggeris, Scrabble, lalu untuk bahasa Arab ada hiwar. Jadi semua murid digalakkan untuk menyertai setiap pertandingan tersebut. Terima kasih Cikgu Mazita. Sama-sama. Keselesaan dan menjamin kesihatan masyarakat. It is full of exciting adventures.